Hari ini, saya akan membentangkan topik mengenai perkembangan fizikal lelaki dan perempuan dalam kalangan remaja. Tajuk ini sangat penting untuk difahami kerana ia berkaitan rapat dengan perubahan yang dialami semasa usia remaja. Remaja boleh dibahagikan kepada dua kumpulan usia utama. Yang pertama ialah remaja awal, berumur antara 11 hingga 14 tahun. Yang kedua pula ialah remaja muda matang, berusia antara 15 hingga 17 tahun. Bagi remaja lelaki, antara perubahan ketara yang berlaku termasuk kemunculan rambut pada muka dan badan, suara menjadi garau, leher menjadi lebih besar, peningkatan ketinggian yang berlaku secara cepat dan dramatik. Bahu juga akan mula melebar disebabkan perkembangan otot. Semua perubahan ini adalah tanda bahawa tubuh mereka sedang bersedia untuk memasuki fasa dewasa. Bagi remaja perempuan pula, perubahan yang dialami adalah berbeza. Pertumbuhan tubuh badan menjadi lebih tinggi. Suara menjadi lebih rendah atau lembut. Payudara mula mengembang. Otot mula menebal, namun tidak seperti lelaki. Pinggang menjadi lebih sempit dan pinggul pula melebar. Perubahan ini adalah petanda bahawa tubuh mereka juga sedang melalui proses kematangan seksual dan fizikal. Peranan ibu bapa sangat penting dalam membantu anak-anak menghadapi perubahan ini. Antara peranan yang perlu dimainkan termasuklah peka terhadap perubahan fizikal anak-anak. Luangkan masa untuk mengajar dan memahami apa yang mereka lalui. Fahami bahawa anak remaja mungkin terdedah kepada godaan seksual, jadi penting untuk memberi bimbingan yang betul. Ejak anak untuk menghormati remaja lain tanpa mengira jantina. Dan yang paling utama, berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan mereka. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahawa anak remaja adalah amanah yang sangat berharga. Terimalah mereka dengan penuh kasih sayang dan bimbinglah mereka sebaik mungkin. Ingatlah bahawa mereka adalah anugerah daripada Tuhan kepada keluarga kita.